Kau pernah tak rasa macam semua benda kau buat jadi salah? Kau cuba, kau usaha, tapi yang datang tetap jatuh. Orang ketawa, orang pandang rendah, dan yang paling sakit, kau mula ragu dengan diri sendiri. Aku nak kau dengar betul-betul sekarang. Yang buat kau tersekat bukan kegagalan tu, tapi sebab kau terlalu nak jadi normal. Kau pernah tak rasa macam dunia ni dah tak ada tempat untuk kau? Macam setiap kali kau cuba, kau jatuh balik kat lubang yang sama. Sampai bila kau nak biar diri kau dipijak-pijak macam sampah? Hari ni, aku nak cakap pasal orang gila yang tak reti nak mengaku kalah. Kau tahu tak apa beza orang yang berjaya dengan yang asyik gagal? Bukan bakat, bukan nasib, tapi keberanian untuk jadi orang gila. Orang gila ni bukan tak takut. Dia takut, tapi dia jalan juga. Dia jatuh, orang gelakkan dia. Dia bangun, orang kata dia bodoh, tapi dia tak berhenti. Kau pula macam mana? Jatuh sekali, terus kata dunia tak adil. Kena kritik sikit, terus senyap. Kau harap apa sebenarnya? Hidup ni bentang kapet merah untuk kau jalan senang-senang. Dengar sini, setiap orang yang kau kagum hari ni pernah rasa malu, pernah rasa gagal, pernah nak berhenti sama macam kau. Bezanya satu, dia tak benarkan kegagalan tu jadi penamat. Dia guna kegagalan sebagai bahan bakar. Orang kata dia gila sebab tak serik, tapi hakikatnya kalau kau waras sangat dalam dunia ni, kau memang tak ke mana. Kau tengok cermin tu, kau nampak apa? Aku nampak orang yang penuh dengan alasan. Oh, aku tak cukup modal. Oh, aku tak ada kabel. Stoplah dengan drama sampah kau tu. Kau ingat orang yang dah berjaya kat luar sana tu semua langkah atas kapet merah ke? Diorang tu gila. Gila sebab apa? Sebab walaupun kena ludah, walaupun kena hina, diorang tetap bangun. Kau tahu tak apa yang paling sakit? Bila kau sendiri yang bunuh impian kau sebab kau takut dengan cakap-cakap orang yang sikit pun tak bagi kau makan. Bangunlah. Kegagalan tu bukan noktah. Kegagalan tu cuma koma. Kalau kau jatuh 10 kali, kau kena bangun 11 kali. Jangan jadi penakut. Dunia ni takkan tunggu kau menangis bawah selimut. Kau kena gila untuk dapatkan apa yang orang biasa takkan dapat. Sekarang, aku tanya kau satu soalan. Kau nak terus jaga hati orang atau kau nak jaga masa depan kau sendiri? Jadi orang gila sikit tak apa. Bangun walaupun lutut berdarah. Cuba walaupun suara dalam kepala suruh kau berhenti. Sebab di hujung nanti, orang yang pernah gelakkan kau akan tanya satu soalan yang sama. Macam mana kau boleh berjaya? Sekarang, aku nak kau buat pilihan. Sama ada kau nak terus jadi normal yang gagal atau kau nak jadi gila yang luar biasa. Aku tahu kau boleh, tapi masalahnya kau nak ke tak nak? Buatlah sesuatu.